Cuma ini kita cerita cara mudah ni. Ta'anuk dalam bentuk yang mudah. Saya cerita ni hak basic. Kalau ikut nahwu betul-betul tak sesuai kat sini. Tak sesuai. Jadi kepada sahabat-sahabat yang nak benda-benda macam ni, itu boleh ikut kelas pengajian kita, kelas awam. Sekarang ni kita duk mengaji praktikal, operandi wazan, i'rab al-Quran. Kita duk mengaji hak hebat-hebat sekarang ni. Kemudian wakaf ibtidak. Ikut yang tu kita akan jumpa benda-benda halus. Yang ni kita mukaddimah untuk orang awam saja. Dan untuk kita-kita di sini, kita share lah. Ni kelas kita, ni kelas pelajar sebenarnya. Jadi kita share sebagai bonus. Nah, kita boleh pahala. Sekejap tak ada habis lagi. Sikit lagi. 1 poin. Lepas tu perasan tak? Lil muttaqin. Lil muttaqin ada li. Li itu bermakna untuk. Itu kita panggil li itu dengan makna milik. Apa makna milik? Bermaksud hidayah akan jadi milik. Maka di situ menunjukkan kita boleh memiliki. Dan kalimah li itu memberi makna orang kalau dia dapat hidayah, dia akan memiliki keyakinan. Orang ni dia tak mungkin kalau dia ada hidayah dia akan ditipu oleh manusia. Sebagaimana kita tidak kena ditipu oleh COVID. Kan kita tolak kan? Arab Mikro ni anti. Kita memang tahu COVID tipu. Tu. Sebab apa kita boleh kata kita tak kena tipu? Sebab Tuhan sebut. Bila masa dalam ayat Quran Tuhan kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Lahirnya kerosakan di daratan dan di lautan itu dengan sebab usaha tangan manusia. Jelas Tuhan cerita. Oh, Tuhan cerita kalau berlaku di darat, berlaku di laut, semua sekaligus dalam satu masa, maka itu bukan penyakit daripada Allah. Itu memang perbuatan manusia. Itu memang perbuatan manusia. Itu yang berlaku. Maka sebab tu kita tak ambil. Tapi orang kata kita anti vaksin. Bukan anti, benda tu memang jahat. Kita tak terima. Ramai dah mati tu. Kesian tu. Tapi bila kita sebut orang marah kita, tak peduli. Ni hati-hati ni. Kita tak tahu kerajaan kita terima ke IHR pada 15 hari bulan 5 lepas ni. Sepatut kajian buat keputusan tolak ke terima. Tapi tak ada bunyi. Dia rasa terima. Sebagaimana tu hak orang Israel bawa senjata mari sini tu. Kata-katanya hantar balik begitu. Tak kena hukuman gantung apa. Katanya kalau betul sungguh lah. Komang betul lah Malaysia lah ni. Orang bawa senjata masuk negara kita boleh tangkap gitu, kita hantar balik. Kalau betul sungguh memang kita hamba Israel. Itu keadaan. Teruk. Kalau betul sungguh teruk. Kalau tak betul lah. Tapi duk baca-baca komen tu, hayya. Tapi senyap gitu. Mana ada sebut dalam berita.